Kan kahwin cerai. Itu dunia dia dan ujian untuk dia. Jangan pula kita kata apalah dia orang ni perangai buruk. Tak, bukan. Itu takdir hidup dia, ujian dia. Jangan kita campur. Kalau kita nak campur juga, kita doa kebaikan untuk dia. Apa masalah kita dengan dia sebenarnya? Nak marah ke? Tapi itu dia. Sebab tu kita kata hidup ni ada takdir masing-masing. Jangan kita tahu pasal perangai buruk, buat dosa lah tu jadi macam tu. Tak. Dosa tu setiap orang ada dosa. Dia ada dosa, kita pun ada dosa juga. Saya ni bukan nak pertahankan artis, bukan. Saya nak cakap bagaimana keadaan dunia yang ada hari ini. Bahawa setiap orang ada takdir. Jalani takdir sendiri. Di saat kita gembira dengan takdir kita. Di saat kita sedih, tak sedihlah dengan takdir kita. Jangan kita mengamuk. Jangan kita cari pasal dengan orang. Lihat diri kita sendiri. Sejauh mana diri kita ni baik sangat ke kita ni? Kalau kita nak mengata orang, contoh, baik sangatkah kita ni sehingga kita nak mempersalahkan orang? Dia akan berjalan dengan takdir. Kita suka tak suka, itu kita cerita kita. Kita bukan cerita kita. Cerita kita hidup ni cerita kita dengan Allah.